So dekat depan ni ada dua, ada berapa barang? Sama tak? Tak sama? Apa yang tak sama? Warna. Alamak, air ni macam lain sikit kan? Ni macam putih sikit kan? Tapi sebenarnya dia asalnya daripada paip yang sama ya. Paip yang sama, cuma mungkin dia terlebih sikit warnanya. Okay, so kita nak bahaskan ini namanya STEM. Kita akan beri penerangan daripada segi sains, kemudian kita teknologi apa yang kita boleh gunakan dengan konsep sains ini. Kemudian kita apply dalam bidang kejuruteraan. Siapa nak jadi jurutera? Siapa nak jadi jurutera? Oh, gaji. Bukan nak cakap lah. Sama macam doktor lah. Itu profesional ya, profesional. Dia ada berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Lepas tu ada Lembaga Jurutera ASEAN. Dunia pun ada. Itu untuk jurutera lah. Sebab bidang tu saya tahu. Yang untuk kedokteran tu saya tak tahulah. Mungkin ada antara ibu bapa kami yang jadi doktor. So daripada segi sains ni, kalau tengok air, kita nak masukkan sesuatu cikgu Anu. Cikgu Anu kita dia sibuk melekot saya ni. Mesti ni tengok dong, saya punya apa dong? Ni setiausaha saya yang dikasihi. Kita masukkan cikgu Anu. Ke ada yang tak masukkan? Atau ada yang nak masukkan? Ambil sini Haras. Arisa, mana Arisa? Okey, dua orang. Satu tahap, dua. Okey. Jangan. Kita bila ada audience, you kena face the audience lah. Ataupun tak boleh membelakang. Ini telur apa ni? Telur buaya. Bukan. Telur? Telur? Ayah, biasa je. Tapi kalau itu telur itik ke, telur ular ke, telur buaya, ostrich, boleh je. Boleh kan? Tak ada masalah. Okey? Sebab boleh tak ni? Telur masak ke belum? Ni tak tahu lah. Rasa-rasa masak ke tidak ni? Belum. Okey. So, cuba Haras masuk, pilih. Masuk. Nampak tak dengar arahan ni? Tak betul. Ni memang dah masak ni. Pakar masak ni. Awak tengok ada beza kan? Ada beza sebab apa kan? Daripada segi sains. Tahun 456 mesti tahu. Telur ni daripada ayam yang sama. Saya rasa dah sebab dia tahu. Okey, dah. Ada tahu tak sebab apa? Kenapa Haras? Okey, kita tengok pemerhatian. Dia main tutu dia tutu. Dua-dua tu. Telur yang saya masukkan dalam air. Apa ayat? Telur. Okey, yang seorang kakak. Dia satu dia buat ayat. Sebenarnya tak boleh tutu dalam sains you kena fix. You cakap apa? Asal telur yang saya masukkan tadi. Telur yang saya masukkan tadi. Janganlah telur tu. Mana satunya? Okey? Okey, terima kasih. Ada lagi? Oh, ada. Okey.
Bila tahun 6 mesti tahu. Ada satu topik tahun 3.